Cuba kita duduk renung sekejap, kita fikir sekejap. Allah ni segala sudut dia nak bagi pahala kat kita. Cuba kita renung. Allah bagi kita senang, cukuplah. Tapi kalau kita bersyukur dengan kesenangan itu, bukan setakat ditambah lagi, sebab syukur kan ditambah. Bila mana kita syukur, Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Bukan setakat Allah tambah nikmat, Allah tambah pahala. Boleh bayang tak? Di saat kita susah, kita sabar. Dengan sabar itu Allah bantu kita melalui kesusahan. Tapi dengan sabar itu juga Allah bagi pahala. Macam mana tu? Contoh kita berdosa. Kita berdosa, kita bertaubat pada Allah. Di saat kita bertaubat pada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Okeylah, sebab kita bertaubat. Tapi Allah bagi pahala lagi. Kenapa? Kerana taubat tu kan ibadah yang diperintah oleh Allah. Kalau si A ni, kita tahu dah perangai dia. Dia ni kalau kita mengumpat dia, kemudian kita pergi rumah dia, kita minta maaf, dia akan halalkan dan maafkan kita. Kemudian dia bagi duit lagi. Macam mana tuan-tuan agak-agak? Besok mengumpat lagi lah. Sebab dia bagi duit. Bukan setakat dia maafkan kita, dia bagi duit. Allah ni bukan setakat dia maafkan kita dosa-dosa kita, tapi oleh kerana istighfar dan taubat itu adalah ibadah, Allah bagi pahala. Dan pahala itu bukan sekadar duit yang ada di dunia, tetapi duit untuk di akhirat membayar syurga, untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapat syurga. Boleh bayang tak bagaimana Allah ni baiknya dia, maha baiknya dia. Yang ni yang dikatakan maha pemurah dan maha penyayang.